Assalamualaikum semua. Dengar sini baik-baik sebab apa yang saya nak kongsikan ni bukan cerita kedai kopi biasa. Dalam dunia geopolitik ni, mana ada istilah kebetulan tuan-tuan? Segala yang jadi sekarang ni sebenarnya macam skrip filem yang tengah dipentaskan, cuma pelakonnya saja yang silih berganti. Sekarang ni, tiba-tiba nama Reza Pahlavi naik semula. Siapa dia ni? Dialah anak kepada Shah Iran yang kena guling masa revolusi 1979 dulu. Dah lebih 40 tahun dia hidup senang-lenang kat Amerika, makan burger, main golf, duduk rumah agam, tapi hati dia masih teringin nak duduk balik atas takhta merak kat Tehran tu. Kenyataan terbaru dia ni memang jelas sangat. Dia kata kalau dia balik perintah Iran, dia nak buat negara sekular, kawan balik dengan Amerika, dan yang paling mengejutkan, dia nak iktiraf Isbiol sebagai sahabat. Tahun 2023 dah ada bukti, dia terbang pergi sana, jumpa Benjamin Netanyahu, siap pakai kipah Yahudi lagi doa kat tembok ratapan. Tuan-tuan jangan ingat ini wayang gambar tau, ini adalah isyarat atau signal. Barat sekarang dah buntu dengan Iran sebab sekatan ekonomi tak jalan, jadi mereka guna taktik lama iaitu tukar rejim. Mereka perlukan orang dalam. Dan Reza Pahlavi ni calon paling ngam sebab dia memang barat celup yang tolak hukum syariat demi kuasa. Tapi apa kaitan semua ni dengan Isfahan dan Yahudi? Di sinilah bulu roma kita boleh meremang. Ada satu hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Muslim sebut kalau Dajjal akan diikuti oleh 70,000 orang Yahudi dari Isfahan yang pakai jubah Parsi atau Tailasah. Selama ni kita pening nak fikir macam mana benda ni boleh jadi sebab Iran sekarang musuh ketat Isbiol. Tapi cuba tuan-tuan pusing senario ni ikut skrip Reza Pahlavi tadi. Bayangkan kalau dia naik takhta dengan bantuan CIA, Iran jadi sekular dan pro-Isbiol pintu sempadan pun dibuka luas. Isfahan tu memang ada sejarah komuniti Yahudi yang sangat lama sejak 2,500 tahun dulu. Kalau Iran bawah Reza, Isfahan boleh jadi hub baru untuk mereka dan hadis Nabi SAW itu pasti akan benar. Barat dan sekutunya ni bukan setakat nak minyak atau nak sekat nuklear, mereka sebenarnya tengah siapkan pentas untuk akhir zaman. Mereka mungkin tak percaya hadis kita, tapi perancangan jahat mereka secara tak sedar sebenarnya tengah menuruti landasan takdir yang Allah SWT dah tentukan. Dajjal takkan muncul kat tempat kosong, dia akan muncul bila sistem dunia dah sedia, ekonomi dah dikawal, dan pemimpin dunia semua dah tunduk. Isfahan itulah tapak strategik dia. Kalau satu hari nanti Iran tumbang dan bertukar wajah jadi pro-Isbiol, halangan terakhir untuk pasukan Dajjal berkumpul di timur akan runtuh habis. Sebelah barat dah ada Mesir dan Jordan, kalau timur ada Iran yang jadi kawan mereka, maka terkepitlah Palestin kat tengah-tengah. Satu lagi benda yang tuan-tuan kena perhati ialah perkataan Tailasah dalam hadis tu, iaitu kain penutup kepala orang Parsi yang juga dipakai Yahudi dalam upacara mereka. Ini menunjukkan betapa intimnya budaya mereka nanti bila politik dah sehaluan. Mereka tengah usaha keras nak jadikan benda ni realiti, nak bagi Iran nampak macam negara demokrasi yang moden, boleh pakai skirt pendek atau pergi disko, tapi hakikatnya kekayaan negara disedut keluar dan pintu fitnah dibuka seluas-luasnya. Jadi kalau tuan-tuan dengar berita 70,000 orang berkumpul kat Isfahan sambut penyelamat, janganlah ternganga sebab Nabi SAW dah sebut lama dah. Kita ni janganlah leka gaduh benda remeh, musuh tengah susun batu-bata terakhir nak bina istana Dajjal. Kesimpulannya, cerita pasal Reza Pahlavi ni memang amaran besar untuk kita semua. Kuatkan iman, jaga keluarga dan fahamlah dunia ni tengah memacu laju ke arah pengakhiran. Moga Allah Subhanahu Taala selamatkan kita semua daripada fitnah akhir zaman ni. Wallahu a'lam.